Pernah tak kita rasa macam Tuhan senyap je? Kita dah berdoa, kita dah usaha, tapi macam tak ada apa-apa yang jadi. Macam kita tengah tunggu sesuatu yang kita tak pasti bila tiba. Joseph pun rasa macam tu, terkurung dalam penjara yang gelap, jauh dari semua yang dia kenal. Namun dalam senyap yang menyakitkan itu, Tuhan tetap bekerja. Joseph dengan iman bantu kawan-kawan dia. Dia ingatkan mereka pasal Tuhan, percaya penuh walaupun susah, Tuhan sentiasa ada. Dia berkata, bukankah tafsiran mimpi itu daripada Tuhan? 8. Menunjukkan keyakinan teguhnya. Walaupun ketua juru minum tu lupa Joseph, rancangan Tuhan tetap berlaku. Kadang-kadang, kita rasa macam Joseph, diabaikan dan dilupakan. Tapi ingatlah, Tuhan tak pernah lupa kita. Setiap penantian ada sebabnya, ada rancangan hebat di baliknya yang akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Jangan putus asa, kawan, Dia sedang sediakan jalan keluar dan masa depan penuh harapan untuk kita.